Sembilan rawatan sebelum ini, hampir 90 pesakit telah menjalani pembedahan dan lebih daripada 100 pembedahan telah dijalankan. Keseluruhan ke-10 pembedahan yang dirancang insya-Allah dijalankan oleh pakar bedah kita Dr. Zudi dan dibantu oleh pakar jantung kanak-kanak, pakar kardiologi pediatrik daripada Healing Little Hearts dan juga daripada staf-staf kita tengok tadi yang melayani pesakit kita, maksudnya di ICU, berkolaborasi dengan staf jururawat daripada USM merawat pesakit selepas pembedahan. Yalah, kita bersyukurlah pasal kita pun dah tunggu lama sebenarnya. Dah 7 tahun tunggu. Daripada dia lahir sampailah sekarang baru boleh buat. Terima kasih yang tak terhingga kepada HP USM melalui Yayasan Jantung memberi peluang kepada anak saya sembuh. Kalau ikut care, kos tu agak mahal, saya memang tak mampu. Anak saya sihatlah, sihat sampai sekarang ni. Alhamdulillah. Sampai bila-bila pun ginilah sihat.